Saya ada baca satu komen daripada seorang individu di laman Facebook saya sendiri yang buat komen ya, yang bernama Hashim Muhammad. Hashim Muhammad ni dia berkata, jangan hantar guru, doktor, polis, askar ke Sabah, Sarawak. So, alasan yang dia pakai untuk nak membalas komen ini adalah berkenaan dengan hujah saya, berkenaan dengan isu minyak dan gas yang berada di perairan serta yang berada di Sabah dan Sarawak itu. Jadi, dia keluarkan kenyataan bahawa jangan hantar guru, doktor, polis, askar ke Sabah Sarawak. Maksudnya, kerajaan pusat jangan hantar penjawat awam ke wilayah Sabah dan Sarawak. Saya nak beritahu begini. Dalam isu penjawat awam yang dikelola oleh pusat, kita kena bercakap perkara ini daripada asal usulnya. Sebab itu, jika MA63 ini tidak diketahui oleh kawan-kawan yang berada di Semenanjung, maka perkara ini akan terus bermain dengan sentimen-sentimen kenegerian. Yang mana sebab itu, ramai di kalangan rakyat Sarawak dan Sabah hari ini, kami meminta agar MA63 ini kuasa-kuasanya serta apa yang termaktub dalam MA63 itu harus dikembalikan dan harus diterapkan terutamanya dalam bidang pendidikan kita ini supaya ataupun diletak sebagai satu silibus yang penting dalam pendidikan agar seluruh rakyat Malaysia ini tahu supaya tidak ada lagi kekeliruan yang berlaku seperti mana yang dikeluarkan oleh Muhammad Hashim Muhammad ini. Okey. Saya nak beritahu kenapa Sabah dan Sarawak sebuah wilayah tetapi memerlukan kerajaan pusat untuk menghantar guru, doktor, polis, tentera, semua penjawat awam ke wilayah Sabah dan Sarawak. Ini adalah rundingan semasa penubuhan Malaysia. Sebab itu perlu tahu tentang penubuhan Malaysia tu. Saya bercakap ataupun mengulas isu ini banyak kali. Tetapi kali ini saya cuba menjelaskan dengan cara yang lebih terperinci. Supaya kita semua tidak keliru tahu. Dan tidak ada yang orang kata makan hati berulam jantung, berbalah sesama sendiri, ataupun caci mencaci, ataupun hina menghina dalam konteks ini. Kita kembali kepada awal penubuhan Malaysia ni. Ini adalah satu sejarah yang susah kita nak rungkai dan tidak ada orang kata perkara-perkara yang boleh menjadikan bukti sah sangat dalam isu yang seperti mana kadang-kadang ada sebahagiannya macam cerita dongeng. Pemimpin-pemimpin lama Sabah dan Sarawak seperti mana Tun Jugah pernah berkata, jangan seperti tebu. Manis di awal, akhirnya macam mana ya dia punya cakap tu, manis di awal tetapi macam hilang manis lah di hujung. Inilah berlaku dengan MA63 ni. MA63 ini berlaku adalah hasil daripada pembentukan Malaysia yang pada awalnya ramai orang Semenanjung fikir, oh Sabah dan Sarawak ini dulu bergabung membentuk Malaysia supaya menyelamatkan wilayah itu supaya merdeka. Oh, supaya menyelamatkan wilayah Sabah dan Sarawak itu supaya tak diambil Filipin. Oh, supaya tak diambil oleh Indonesia. Ini adalah satu persepsi yang salah. Sabah dan Sarawak pada awalnya memang tidak dimiliki oleh Filipin. Walaupun ada perbalahan berkenaan dengan isu yang membabitkan Sabah. Sarawak juga tidak akan diambil oleh Indonesia. Walaupun ada konflik yang melibatkan konfrontasi selepas pembentukan Malaysia. Dia tidak boleh ambil kerana wilayah ini adalah di bawah British, naungan British waktu itu yang memang ada sah. Dan sekiranya berlaku apa-apa di wilayah Sabah dan Sarawak, memang akan dibantu oleh PBB. Okey, kita pergi kepada cerita ini tadi. Pembentukan Malaysia ini berlaku hasil daripada rundingan pertama tahu. Siapa sebenarnya yang nak membentuk Malaysia? Adakah
Sabah dan Sarawak? Adakah pemimpin Sabah dan Sarawak waktu itu yang nak membentuk Malaysia? Jawapannya tidak. Kalau kita lihat daripada segi sejarahnya, pembentukan Malaysia ini bukan kehendak Sabah dan Sarawak pada awal. Pembentukan Malaysia ini adalah kehendak dua wilayah, iaitu Singapura dan Malaya, ataupun lebih dikenali sebagai Semenanjung Malaysia. Singapura kita tahu dipimpin oleh mendiang Lee Kuan Yew. Manakala Malaya dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman yang menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia. Tunku Abdul Rahman mendapat idea pembentukan Malaysia. Kalau kita lihat dalam sejarah dan kita kena cari sendiri benda-benda ini, idea pembentukan Malaysia ini adalah datangnya daripada Lee Kuan Yew sebenarnya. Lee Kuan Yew lah yang mengideakan untuk pembentukan Malaysia. Kenapa Lee Kuan Yew beria sangat nak membentuk Malaysia dan mengajak Sabah dan Sarawak dalam pembentukan ini? Ini adalah pada asasnya, pada tujuan asalnya kerana di wilayah Malaya ataupun Semenanjung Malaysia waktu itu dan termasuk Singapura tidak ada penghasilan. Tidak ada apa benda untuk nak majukan Semenanjung Malaysia waktu itu. Perlu ada dana ataupun perlu ada keuangan. Dan akhirnya mereka berdua inilah yang berjaya memujuk untuk pemimpin Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia. Tujuannya waktu itu pada asalnya kerana Lee Kuan Yew dan juga Tunku Abdul Rahman tahu bahawa di Sabah dan Sarawak ada benda yang bernama emas hitam. Apa itu emas hitam? Itu adalah minyak dan gas. Jadi mereka tahu bahawa kalau berjaya membentuk Malaysia, maka di Sabah dan Sarawak ini ada emas hitam yang boleh menjana pendapatan, yang boleh membawa income kepada kerajaan pusat. Maka ditawarkan. Sebab itu kalau kita lihat, berlakulah satu lagi Suruhanjaya Kobot. Kenapa Suruhanjaya Kobot ini berlaku tanpa keadilan untuk orang Sabah dan Sarawak yang menjadi juga pertikaian hari ini? Kerana Suruhanjaya Kobot ini untuk membentukkan Malaysia, mereka pergi membuat, orang kata tanda tangan setiap kampung ke kampung, untuk melihat adakah rakyat Sabah dan Sarawak itu bersetuju. Jadi waktu itu rakyat Sabah dan Sarawak yang mana kita tahu Sabah dan Sarawak pada tahun 1962 atau 1961, zaman itu adalah terlalu daif dan ramai orang-orang Sabah dan Sarawak ini memang tidak mempunyai pendidikan di peringkat asas sekalipun, walaupun darjah 1 pun tak ada. Sehingga kan zaman-zaman itu kalau rakyat Sabah dan Sarawak boleh bersekolah sampai darjah 5, sampai darjah 4, sampai darjah 6, layak menjadi guru. Tahu zaman itu betapa daifnya. Sedangkan di Semenanjung, sedangkan di Singapura waktu itu, mereka kebanyakannya sudah bersekolah, mendapat pendidikan, mendapat degree, mendapat pendidikan di luar negara, dan mereka mempunyai pengalaman. Sehingga kan kalau kita tengok, nak belajar doktor dahulu pergi ke Singapura. Dan di situ kita lihat bahawa jurang antara pendidikan yang wilayah Singapura dan wilayah Semenanjung waktu itu adalah sangat jauh dengan Sabah dan Sarawak ini. Dan akhirnya Suruhanjaya Kobot ini berjayalah. Ini dianggap oleh orang Sabah dan Sarawak. Tanyalah orang Sabah Sarawak sampai hari ini. Menganggap Suruhanjaya Kobot itu untuk membuat analisa adakah rakyat Sabah Sarawak ini nak bersama membentuk Malaysia. Ini dianggap menipu kerana sebahagian daripada rakyat Sabah Sarawak merasakan, mana pernah kami di interview ataupun mana pernah kami diberitahu. Sehingga kan kalau saya tanya, saya tanya dengan datuk saya tentang pembentukan Malaysia ni. Kawasan saya Bidayuh yang tidak jauh daripada Bandar Kuching pun, orang Bidayuh kebanyakannya waktu itu tidak menerima untuk nak menubuhkan Malaysia ini. Tetapi akhirnya kerana majoriti dia kata suara daripada pandangan orang lain, dan akhirnya kita bersama dalam membentuk Malaysia. Jadi dalam istilah nak menyatakan bahawa Sabah dan Sarawak nak lari daripada masalah
takut dirampas oleh Filipina, dirampas oleh uh, Indonesia, ini tidak tepat. Okey. Kita tidak perlu panjangkan di situ dalam isu penubuhan Malaysia ini supaya kita faham sedikit tentang latar belakang sejarahnya itu. Tetapi kita nak pergi setelah kita menubuhkan Malaysia. Apa yang menyebabkan Malaysia ini terbentuk? Apa yang menyebabkan Malaysia ini terbentuk? Ini persoalan dia. Persoalan dia yang menyebabkan Malaysia ini terbentuk adalah hasil daripada MA63. MA63 itulah yang menyebabkan Sabah dan Sarawak bergabung. Kerana perjanjian itu, mereka yang menjadi pemimpin di peringkat pusat akan hormati. Awalnya itulah sebabnya MA63 itu wujud. MA63 ini umpama perlembagaan Malaysia juga. Tanpa MA63 tidak akan ada Malaysia. Ini kena ingat. MA63 ini adalah lebih besar daripada perlembagaan Malaysia tau. Perlembagaan Malaysia boleh digubal di dalam parlimen. Janji ada 2/3 majoriti. Boleh digubal. Perlembagaan Malaysia boleh digubal di dalam parlimen. Tetapi MA63 tidak boleh digubal di dalam parlimen. Tetapi dia ada satu klausa yang dekat sana. Boleh dipindah ataupun menambah suaikan melalui parlimen. Dia boleh di situ. Dan satu perkara lagi, MA63 ini adalah jantung untuk Malaysia. Bagaimana pembentukan yang sekarang gini kita lihat yang ada sebahagian ahli politik, pemimpin-pemimpin veteran politik yang saya tengok buat komen, batalkan saja MA63. Kalau batal MA63, Malaysia terbatal tau. Malaysia terbatal. Maka Sabah akan menjadi satu wilayah sendiri, Sarawak menjadi satu wilayah sendiri. Bagaimana Singapura dikeluarkan daripada Malaysia? Hari ini kita tak boleh menipu tau. Sebab Singapura setiap 8 tahun, rahsia ataupun hal-hal lama berkenaan dengan dokumen-dokumen lama, Singapura akan keluarkan setiap 8 tahun. Kalau tak silap saya, dia akan keluarkan. Sebab itu dah terdedah ceramah-ceramah Lee Kuan Yew. Terdedah sudah kenyataan-kenyataan Lee Kuan Yew. Terdedah juga bagaimana Singapura itu keluar daripada Malaysia. Semuanya dah terdedah. Dan kita dah tak boleh menipu. Sebab benda itu adalah video asal yang dikeluarkan oleh Singapura. Video asal yang dikeluarkan oleh Singapura, jelas Lee Kuan Yew menyatakan bahawa Lee Kuan Yew sendiri tidak nak keluar daripada Malaysia. Singapura tidak nak keluar daripada Malaysia. Tetapi siapa yang keluarkan Singapura? Yang keluarkan Singapura adalah Dewan Parlimen. Dewan Parlimen kita yang ada hari ini yang mengeluarkan Singapura. Jadi kepada pemain-pemain politik, kepada mereka-mereka yang ekstrim dengan kaum, berhenti menyalahkan Singapura. Sebab Singapura yang membentuk Malaysia ini, pemimpin Singapura yang bernama Lee Kuan Yew itu, pengasas Singapura ini yang membawa penubuhan Malaysia. Tetapi akhirnya yang kena tendang adalah Lee Kuan Yew itu sendiri yang menubuhkan Malaysia. Yang mendapat kredit Tunku Abdul Rahman. Tetapi kemerdekaan Malaysia pun, yang bertungkus lumus untuk mendapat kemerdekaan Malaysia pun, Lee Kuan Yew ada di situ. Tetapi kerana sejarah kita ini nak memadamkan Lee Kuan Yew, nak memadamkan orang kata kaum lain mungkin, maka didendangkan hanya Tunku Abdul Rahman. Jadi perkara-perkara yang macam inilah yang menyebabkan nasib baik ada sebahagian daripada ucapan-ucapan Lee Kuan Yew boleh kita lihat. Kalau kita lihat video-video lama yang dikeluarkan oleh Singapura sekarang, yang melibatkan ucapan Lee Kuan Yew waktu merdeka. Merdeka, dia kata. Dia cakap apa? Kalau suara macam ini, tak dapatlah kita merdeka, dia cakap. Jadi, inilah pengasas Malaysia. Tak payah siapa-siapa nak claim. Pengasas Malaysia ini betul-betul Lee Kuan Yew pada asalnya, yang dibantu oleh Tunku Abdul Rahman. Ini ramai orang-orang sejarah, orang-orang politik
orang-orang yang konon-kononnya profesor nak memadamkan sejarah ini. Kau tak payah nak padam. Benda ini orang semua akan tahu. Okay? Ini bab yang ke situ. Dan akhirnya Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Oleh siapa? Oleh ahli parlimen Malaysia yang 2/3 bersetuju. Saya tak ingat, ahli parlimen Malaysia waktu itu ada 100 lebih orang tau. 100 lebih orang, hanya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew dikecualikan masuk parlimen. Dan sebulat suara yang ada dalam parlimen, yang bersidang dalam parlimen itu bersetuju untuk keluarkan Singapura waktu itu. Jadi jangan kata, tengok Singapura ni, dia dah keluar daripada Malaysia, kita dah rugi. Kita dah rugi satu tanah Melayu. Itu salah. Yang keluar ke Singapura itu majoriti dalam parlimen. Pergi cek headset parlimen di waktu zaman Lee Kuan Yew dikeluarkan, ataupun Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Cek berapa ramai ahli parlimen Melayu yang bersetuju untuk keluarkan Singapura. Yang keluar ke Singapura ni orang Melayu. Jadi hari ini punya Melayu nak menyalahkan Singapura itu tidak betul. Sebab ahli parlimen Melayu yang mewakili orang Melayu itu yang ada dalam parlimen, itulah yang mengeluarkan Singapura. Itu adalah antara part. Kita lihat MA63 ini adalah satu perjanjian. Saya nak pergi cerita Singapura ini tadi supaya rakyat Malaysia faham. Itulah antaranya satu cara yang ada di dalam MA63. Sebab itu MA63 itu sangat penting. Itulah agreement yang membentuk Malaysia ini. Jika dilanggar ataupun orang kata dicabul dan terus dicabul, maka hal yang sama akan berlaku dengan Sabah dan Sarawak. Saya nak pergi kepada isu pokok tadi yang melibatkan kenyataan Hasim Muhammad. Jangan hantar guru, doktor, polis, askar ke Sabah dan Sarawak. Apabila perjanjian MA63 itu telah dimenterai, ya, di dalamnya terkandung bermacam-macam perlembagaan lah, bermacam-macam perkara yang perlu dihormati oleh kerajaan pusat terhadap wilayah Sabah dan Sarawak. Antaranya yang kita boleh lihat, contoh saya orang Sarawak. Saya nak beritahu MA63 Sarawak sebahagian yang mudah kita fahami. Kita lihat, agama rasmi di Sarawak tidak ada. Bahasa rasmi di Sarawak adalah bahasa Inggeris. So perlu dihormati oleh kerajaan pusat. Okey, itu yang kita boleh lihat. Dan perkara yang melibatkan agihan-agihan hasil bumi, perkara-perkara yang melibatkan minyak, gas, ada terkandung dekat situ. Sebab itu Sarawak ada OMO. Tetapi perkara ini dicabut oleh kerajaan pusat. Apa yang berlaku dalam pembelahan yang melibatkan Petronas ini sekarang ini? OMO tidak nak dipakai, MA63 tidak nak dipakai, tetapi Petronas nak menggunakan PDA 74. PDA tahun 1974, Akta Petroleum tahun 1974. Sedangkan Malaysia itu terbentuk daripada hasil MA63 tahun 1963. Dan bila perkara ini berlaku, kita lihat bahawa pencabulan ini berlaku. Dan sekarang ini kita lihat kerajaan pusat tidak mengambil endah dengan perkara ini. Okey. Isu yang membabitkan kenapa orang di Semenanjung seperti mana Hisham Muhammad ni yang kata jangan hantar guru dan sebagainya ini penjawat awam ke Sabah Sarawak. Yang pertama, ya, apabila Sabah dan Sarawak berjaya membentuk Malaysia, hasil, kita ambil contoh, ya, hasil Sabah. Kenapa hasil Sabah 40% patutnya kembali kepada Sabah dan kenapa 60% bagi dekat pusat? Sepatutnya tak payah bagi, kan? Sebab buat apa nak bagi dekat pusat? Apa tujuan wilayah Sabah bagi duit dekat pusat? Apa tujuannya? Tak ada. Untuk apa? Untuk apa nak beritahu? Untuk apa? Untuk apa duit minyak Sabah dan Sarawak dibagi ke kerajaan pusat 95%? Untuk apa? Sedangkan kerajaan Sarawak ambil 5%, kerajaan Sabah 5%. Untuk apa?
Disitulah dia punya ceritanya bermula. Ceritanya bermula isu guru, isu doktor, isu polis, isu tentera. Disitulah. Dan segala penjawat awam disitulah. Bermulanya cerita ini. Dia, kerajaan Sabah dan Sarawak memberi duit lebih kepada pusat ini tadi untuk dua perkara pokok. Dua perkara pokok Yang pertama, kami bagi kau ambil Petronas duit hasil minyak dan bukan Petronasnya, duit hasil minyak dan gas kami, kau ambil 95% untuk menguruskan segala penjawat-penjawat awam, untuk bayar gaji penjawat-penjawat awam, dan untuk kelangsungan kerajaan pusat itu. Yang kedua, kamu ambil hasil Sabah 60%, kamu ambil hasil minyak 95%. Adalah tujuannya untuk membantu juga negeri-negeri yang ada di Malaya yang tidak mempunyai penghasilan. Ini saya cakap secara detail sedikit supaya kita faham. So, sebab itulah dibagi. Jadi dalam isu nak mempertahankan ataupun dalam isu nak memperbodohkan orang rakyat Sabah Sarawak dengan isu jangan hantar guru, jangan hantar penjawat awam, jangan hantar tentera. Saya nak beritahu. Rangkuman duit 95% hasil minyak, duit rangkuman 60% hasil Sabah ini tadi adalah tujuannya yang pertama untuk kerajaan pusat, kerana dulu kerajaan Sabah dan Sarawak ini tidak mempunyai kepakaran, kita tidak mempunyai kebolehan. So kita memberi mandat kepada kerajaan pusat untuk mengurus. Yaitu kerajaan pusat kena ngurus satu perkara, pendidikan, pembangunan yang melibatkan infrastruktur, jalan raya dan sebagainya. Yang ketiga, keselamatan yang membabitkan polis dan tentera. Okey? Jadi itu guna duit itu. Dan setelah begitu, apabila dihantar cikgu untuk berkhidmat dekat Sabah dan Sarawak, mereka yang daripada wilayah Malaya berkhidmat dekat Sabah Sarawak dibayar gaji oleh kerajaan pusat, itu adalah duit daripada Sabah dan Sarawak melalui duit hasil dan melalui duit minyak dan gas. Jadi jangan cerita bahawa tanpa penjawat awam daripada Semenanjung tak datang berkhidmat dekat Sarawak, tak datang berkhidmat dekat Sabah, kau orang nak jadi apa? Kami dah bayar. Yang pertama. Yang kedua, tanya mana-mana penjawat awam yang berada daripada Semenanjung datang berkhidmat ke Sabah dan Sarawak sehingga hari ini kerajaan, dengar kerajaan Sabah dan Sarawak sendiri bayar allowance yang sangat tinggi untuk mereka datang berkhidmat. Dah dibayar gaji pula. Bayangkan Sabah Sarawak bayar gaji penjawat awam di kerajaan pusat. Kau datang berkhidmat dekat Sabah dan Sarawak, kami bayar lagi allowance kau lebih. Termasuk allowance rumah, gedebak, gedebuk, kalau kau ini sewa, kami bayar juga. Tidak free. Penjawat awam daripada Semenanjung, maunya polis ke, tentera ke, guru ke, doktor ke, kamu datang berkhidmat baik-baik. Kerana kerajaan Sabah dan Sarawak dah bayar kamu cukup-cukup lebih. Tidak ada istilah untuk kita nak cakap terhutang budi. Tidak ada istilah kalau kami tak ada, kami Melaya tak ada, kami orang Semenanjung tak ada bantu kau, kau tak maju, tak ada istilah itu. Sebab tidak ada yang free untuk kamu bantu wilayah kami. Yang ada akhirnya perkara ini dimainkan. Saya tengok pernah sekali bekas Menteri Pertahanan yang masih hidup sekarang ini sebagai ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional bernama Hisamuddin Hussein, anak bekas Perdana Menteri. Dia waktu jadi Menteri Pertahanan pun saya tengok dia keluar satu kenyataan yang sangat bodoh dulu. Apa dia cakap? Kalau bukan askar daripada Semenanjung datang selamatkan Sabah, nak jadi apa Sabah tu, dia kata. Ini pernah Hisamuddin Tun Hussein cakap. Tapi waktu itu saya bukan berada di barisan politik. Saya sabar hati dengar. Kalau hari ini saya dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Hisamuddin, bekas
Menteri Pertahanan cakap macam ini, aku dah jawab awal. Macam inilah aku jawab. Isamuddin fikir askar yang datang berkhidmat mempertahankan Sabah itu free. Tidak, dibayar semua. Dibayar oleh kerajaan pusat. Duit kerajaan pusat itu hasil minyak dan gas daripada Sabah dan juga hasil Sabah yang kau ambil 60% itu. Itu dia punya cerita, dia tahu. Kita hargai jasa pengorbanan. Okey, ada lagi satu hujah. Yang ini makin ekstrim lagi, yang selalu saya dengar. Kalau Sabah dan Sarawak ini keluar daripada Malaysia, kau ingat kau orang boleh jaga ke? Nanti Sabah akan dirampas oleh Filipin, Sarawak akan dirampas oleh orang Indonesia. Saya nak beritahu begini. Walaupun ada pembalahan-pembalahan, tidak mudah untuk nak mengambil sebuah wilayah itu. Sabah, dia ada perjanjian yang melibatkan British dan sebagainya. Saya nak ambil dalam konteks Sarawak lah. Sebab saya orang Sarawak. Sarawak, Indonesia nak ambil Sarawak. Saya nak beritahu begini. Nih, Timor Leste itu pun dah keluar daripada Indonesia. Indonesia tak mampu jaga. Ada tak Indonesia serang Timor Leste apabila merdeka sekarang? Tidak. Bersempadan ni dengan Indonesia dan Timor Leste kan? Ada tak dia serang Timor Leste sekarang? Tidak kan? Ini umpama dia. Begitu juga. Oh, Sabah dan Sarawak, kau mana ada askar? Kalau dia dah buat negara, adalah askar. Timor Leste buat negara baru kan? Baru aja tubuh negara Timor Leste itu. Berapa tahun kan? Ada askar tak sekarang? Ada. Ada polis tak sekarang? Ada. Singapura dikeluarkan daripada Malaysia. Ada askar tak sekarang? Ada. Ada penjawat awam tak sekarang? Ada. Dan malah lebih bagus dari penjawat awam Malaysia yang ada. Silap-silap, kalau perkara itu berlaku, penjawat awam Sarawak lebih bagus daripada penjawat awam Malaysia yang ada hari ini. Yang didominasikan oleh perasuah-perasuah. Yang melakukan ketirisan yang sangat besar. Yang merosakkan negara ini. Sabah pun sama. Saya ingat lebih bagus lagi. Mungkin immigration Sabah tidak ada yang seperti mana hari ini. Mungkin tidak berlakunya kalau orang Sabah sendiri yang handle Sabah dia tu. Saya rasa mungkin lebih bagus. Tidak ada perisik-perisik yang jual maklumat dekat pendatang asing seperti mana kita punya perisik yang ada hari ini. Kita belum tahu lagi. Dulu Singapura pun kita mencaci dan negara kecil keluar Malaysia tak akan boleh buat apa. Hari ini seantero dunia mengenali Singapura adalah negara maju walaupun kecil. Sebesar ini je Singapura tu dalam peta. Kan? Tapi kita jangan sampai bercakap macam itu. Saya nak bagi tahu contoh ini supaya fanatik-fanatik politik, ekstremis-ekstremis kaum berhenti dalam kamu nak bercakap tentang isu Sabah dan Sarawak yang kamu sendiri tak faham. Yang terakhir saya nak bercerita dalam isu ini. Sebenarnya dalam isu ini siapa yang bodoh dan siapa sebenarnya yang tidak mahu kebaikan berlaku dalam Malaysia ini. Orang yang bertanggungjawab tidak nak kebaikan berlaku dalam Malaysia ini sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin yang bermain sentimen kaum dan agama yang ada hari ini. Daripada Perdana Menteri pertama sehingga Perdana Menteri ke-10. Semuanya adalah daripada kalangan orang Melayu. Dan sampai Anwar Ibrahim sendiri pun belum berjaya tau. 3 tahun Anwar jadi Perdana Menteri, belum berjaya melaksanakan tuntutan MA 63. Bayangkan. Ini adalah satu kebodohan. Kenapa bodoh ini berlaku dalam kepimpinan pusat? Sebab kerakusan ahli politik dan keparat, kapitalis yang mencari makan dengan hasil mengambil hak Sabah dan Sarawak ini. Bayangkan, kalau contoh kalau kerajaan pusat buat pembayaran dengan ikut apa yang terkandung dalam MA 63 dan tidak dicaburi daripada tahun 1974. Kamu orang tahu tak? Kalau hari ini Sarawak tu dah maju, hari ini Sabah dah maju, penghasilannya siapa yang untung? Pusat. Bayangkan,
Kalau Sabah tu betul-betul maju penghasilan Sabah 60% pergi pusat. Penghasilan Sarawak juga sama, pergi pada pusat. Minyak, kalau tak ada pembalahan, tidak menipu dalam pembayaran dan sebagainya, semuanya datang ke pusat dengan telus. Siapa yang untung? Malaysia untung. Bagaimana dia untung? Bajet-bajet yang ada untuk Perlis, untuk Kelantan, untuk Terengganu, untuk Perak, negeri-negeri di Semenanjung pun sukses. Sabah dan Sarawak pun sukses. Dan akhirnya tak ada kemiskinan, tak ada masalah hari ini, tak ada kerugian yang berbilion-bilion, yang bertrilion-trilion yang ada hari ini. Tapi disebabkan oleh kerakusan pemimpin di pusat, termasuk yang ada hari ini. Dan penjawat-penjawat awam yang tidak punya kejujuran untuk berhikmat, yang membantu Sabah dan Sarawak sama 2x5. Projek-projek di Sabah dan Sarawak yang sepatutnya melalui bajet-bajet yang berbilion-bilion dilaksanakan dengan tidak sempurna sehingga menyukarkan untuk pembangunan di Sabah dan Sarawak itu. Kerana bajet juga kamu hanya atas kertas nampak besar, tetapi realitinya tidak begitu yang kamu laksanakan di ground, yang akhirnya tidak dinikmati oleh penduduk dan tidak akan menghasilkan keuntungan daripada Sabah dan Sarawak yang begitu besar sepatutnya, yang boleh membayar hutang negara. Tetapi kamu orang sendiri yang menjadikan perkara begini berlaku adalah disebabkan asasnya daripada kerajaan pusat. Pentadbiran kerajaan pusat sudah salah daripada awal. Sebab apa? Sebab niat daripada awal yang kita cakap tadi, tujuan penubuhan Malaysia ni hanyalah semata-mata untuk memperbodohkan wilayah Sabah dan Sarawak, memperbodohkan pemimpin Sabah dan Sarawak. Hanya kau nak hasilnya. Kau hanya nak kikis hasil melalui minyak, melalui hasil dalam wilayah Sabah dan Sarawak ini tadi untuk kepentingan individu, bukan untuk kepentingan negara Malaysia. Sebab itulah. Jadi inilah yang menyebabkan benda yang berlaku dalam Malaysia hari ini rosak serosak-rosaknya. Sama juga sebelum-sebelum ini berlaku cerita yang menyatakan bahawa Malaysia ini adalah tanah Melayu. Malaysia ini adalah negara Islam. Benda ini diulang-ulang. Hakikatnya tidak begitu. Dan hari ini benda itu apabila orang-orang macam kami dah bercakap, walaupun kami berdepan dengan orang kata risiko besar, kami perlu cakapkan benda ini. Malaysia memang bukan negara milik orang Melayu. Malaysia bukan tanah Melayu. Sebab Sabah dan Sarawak bukan tanah Melayu. Yang dipanggil tanah Melayu dulu itu Semenanjung Malaysia. Begitu juga negara Malaysia ini bukan negara Islam. Sebab Sarawak tak ada agama. Sabah pun dulu tak ada agama. So macam mana nak pergi ceritakan Malaysia negara Islam? Dua wilayah yang besar sama besar dengan Semenanjung. Dia tak kategorikan wilayah itu sebagai negara Islam. Termaktub benda itu dalam MA 63-nya. Jadi pemahaman-pemahaman ini yang dibawa oleh orang politik memperbodohkan rakyat Malaysia sendiri, dan akhirnya berlakulah isu sentimen sehingga kerajaan hari ini mengeluarkan jangan bermain isu 3R. Ya. Sebab siapa yang mulakan? Mereka juga. Zaman Anwar Ibrahim mulakan perkara yang sama, mainkan sentimen perkauman waktu dia jadi pemuda UMNO. Sentimen perkauman ini banyak dimainkan oleh parti politik. Parti politik yang bernama Parti UMNO yang paling besar. Parti PAS. Inilah pemainnya yang paling ekstrim. Akhirnya yang bermain dengan isu ini, sebagian mereka ada yang bijak. Sebagiannya memang bodoh. Pengikutnya bodoh semua. Pengikutnya tak ada ilmu. Pengikutnya tak tahu. Sampai hari ini berulang-ulang ramai yang tidak tahu apa ini MA nombor 3. Dan akhirnya itulah ceritanya. Jangan hantar askar dekat Sabah Sarawak. Jangan jaga keselamatan Sabah dan Sarawak. Dia tak tahu bahawa itu bukan free. Dan tuntutan yang dibuat oleh Sabah dan Sarawak tidak melibatkan satu sen pun duit daripada negeri-negeri yang ada di Semenanjung. Sabah dan Sarawak tidak pernah menuntut hak kerajaan pusat.
Sabah dan Sarawak tak pernah menuntut hak negeri Perlis. Sabah dan Sarawak tak pernah menuntut hak negeri Kelantan, negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, negeri Johor, negeri Terengganu, apa semua. Tidak pernah. Yang Sabah Sarawak tuntut adalah duit hasil wilayah itu sendiri yang patutnya dipulangkan kepada wilayah Sabah Sarawak. Ada lagi satu soalan yang menyatakan begini. Kenapa hasil dipungut oleh kerajaan pusat? Kenapa tak direct daripada kerajaan Sabah Sarawak dulu? Lepas tu baru bagi dekat kerajaan pusat. Sebab kita dah amanahkan dahulu. Dalam perjanjian, kita amanahkan kerajaan pusat ni tahu. Untuk menguruskan perkara ini dengan adil dan saksama. Tetapi benda ini dicabuli, telah dirogol berulang-ulang sampai hari ini. Dan sampai Anwar Ibrahim sendiri pun nak buat hari ini. Mungkin niat Anwar Ibrahim mungkin ada, mungkin tak ada. Nak melaksanakan benda ini. Tetapi kalau duit dah tak ada dekat pusat, nak laksanakan macam mana? Tapi kalau betul ada duit, Anwar Ibrahim, kalau tak nak tengok yang di terbelakang dahulu. 3 tahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ini, dia bayarlah. Yang dia sendiri jadi Perdana Menteri 3 tahun ni, dia bayarlah. Macam Sabah. Kalau Sabah punya, dah 3 tahun, masuk tahun keempat, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kalau kata 4 bilion, ambil angka paling sedikit 4 bilion dekat Sabah. Kalau dah 3 tahun, 12 bilion. Kalau 4 tahun, 16 bilion. Bayar yang itu. Yang zaman kau. Tapi kalau kau, zaman kau pun kau tak boleh bayar, dan kau nak menunggu lagi setahun demi setahun, sama je tak bayar. Kan? Itu dia punya cerita dia. Jadi, itu jawapan saya kepada apa yang berlaku, supaya kita, rakyat Malaysia ini faham di situ sejarah-sejarahnya. Itulah yang hak yang sepatutnya dibuat. Jadi tidak ada istilah lagi. Jadi lepas ini, jangan ada lagi kawan-kawan daripada Semenanjung yang orang kata nak bercakap, oh, kamilah hantar guru, kamilah hantar ni, tak free. Okay? Tanyalah pejabat awam yang pernah berkhidmat dekat Sabah Sarawak ni, daripada polis, daripada tentera, custom, immigration, guru, doktor, pejabat-pejabat awam yang lain. Tidak ada yang datang kerja dekat Sarawak ni free. Tidak ada yang kerja datang ke Sabah free. Semua dibayar lebih. Okey, itu saja. Harap apa yang saya cakap petang ini bermanfaat untuk semua. So itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.